Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kami Yayasan Adi Azhar pada 21 Julai ini berada di Masjid An-Naim, Jeram, Selangor untuk diserahkan sebanyak 10 set kelengkapan jenazah dan 18 buku Yasin untuk dimanfaatkan oleh ahli karya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hazir Mardan selaku pengurusan jenazah Masjid An-Naim mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yayasan Adi Azhar kerana memberi sumbangan infak ataupun set lengkap pengurusan jenazah daun bidara sebanyak 10 set. Walaupun di Masjid An-Naim ini kita ada badan khairat kematian, dengan adanya sumbangan sebegini saya rasa sangat membantu kami lah untuk sekurang-kurangnya untuk membantu kurang berkemampuan. Mungkin ini adalah satu sumbangan yang paling berharga bagi saya anggap begitulah. Dengan ini saya sekali ucapkan jutaan terima kasih pada Yayasan Adi Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Razak bin Arba'in selaku Nazir Masjid An-Naim, Karyah Tambak Jawa dan juga Sungai Sembilang mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Adi Azhar dan juga para penyumbang yang telah menyumbangkan 10 set kelengkapan jenazah bersama dengan 18 buku Yasin. Mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan ini akan menjadi satu amal jariah yang berpanjangan dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia hingga akhirat, dan dilimpahkan lagi rezeki yang baik dan juga keberkatan yang berpanjangan. Terima kasih. Dan kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana kerana mempercayai kami dan berinfak set kelengkapan jenazah maupun buku Yasin melalui Yayasan Adi Azhar untuk kita agihkan pada tempat-tempat yang memerlukan, sama ada masjid atau hospital. Dan kami doakan kepada tuan-tuan dan puan-puan dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipanjangkan umur, insya-Allah. Pada tuan-tuan dan puan-puan yang ingin berinfak melalui Yayasan Adi Azhar boleh melalui kami punya page Yayasan Adi Azhar itu rasmi. Assalamualaikum.